Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberi ucapan haluan yang kita kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Tidak membuang masa, mari kita mulai bersama tentang ceramah Ustaz Azhar Zidrus. Semoga nantinya apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jom kita mulai bersama. Let's go. Seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Syakirin Kampung Pasir Akar Besut Terengganu, para imam besut, lain-lain daripada itu, daripada dep-dep kehormat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, adik kakak sekalian, syukur kita kepada Allah. Sekali lagi Allah izinkan kita malam ini duduk di tempat yang baik, Masjid Asy-Syakirin, rumah Allah. Duduk pula dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan duduk kita ini membuahkan pahala, jadi laku di sisi Allah. Bertambah suratan amalan sebelah kanan kita. Untuk ceramah jemputan macam ni, saya akan tazkirah dulu lebih kurang setengah jam. Kemudian sejam lepas itu untuk menjawab soalan-soalan selepas melancarkan pungutan derma untuk masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u salatun la yuqra'u biha bi Fatihatil kitab atau kama qala rawahu Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW pernah bersabda, tidak memadai sembahyang yang tidak dibaca di dalamnya akan surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ni nombor 2 tempat kedudukannya lepas pada ayat Quran. Kita syahadah 2 nama kita sebut, Allah dan Muhammad. Kalau sebut Allah saja tak jadi Islam. Orang kafir nak masuk Islam kena 2 kalimah syahadah. Yang pertama mengisbatkan ketuhanan Allah, yang kedua mengisbatkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang dikatakan agama Al-Quran dan hadis. Al-Quran kalam Allah, hadis kalam Rasulullah. Malam ini kita dengar kalam Rasulullah atau disebut sebagai hadis. Apa dia hadis? Ucapan Nabi dan perbuatan Nabi, itu yang paling banyak. Yang saya baca tadi ucapan Nabi qala Rasulullah, itu hadis kaulin dipanggil, hadis ucapan. Ada juga hadis fi'il, hadis perbuatan. Contoh, sahabat yang cerita kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama ila salah qala Allahu akbar, itu hadis perbuatan. Nabi tak berkata lagi, orang menceritakan Nabi buat dulu. Adalah Nabi bila dia mula nak sembahyang, dia berdiri qama, Nabi berdiri tegak. Okey, baik. Malam ni hadis daripada siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah ni siapa? Sahabat Nabi. Sahabat ni apa? Sama tak macam sahabat kita ni? Sama tapi tak sama. Apa makna sama? Sahabat ni orang rapiq lah, orang dekat lah, orang rapat, tapi tak sama. Kenapa? Kerana sahabat Nabi, Allah iktiraf dalam Quran, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas, kamu ya umat terbaik seluruh manusia. Itu sahabat Nabi tu. Kalau kita buka kitab tafsir, tengok kat kuntum tu, dia ada tulis man haulan Nabi,
atau disebut ashabun Nabi. Kamu tu sahabat Nabi, umat terbaik di kalangan manusia, bukan kita. Jangan kita terjemah kita umat terbaik, ambil ayat tu salah tu. Kamu di situ kuntum tu sahabat Nabi. Kita ni boleh jadi umat terbaik jika kita ikut atas sahabat. Baru jadi umat terbaik. Atas nama kita je orang Pasiaka, orang Terengganu, orang Besut, orang Resiu, tak jadi. Bila ittiba'us sahabah, jadilah umat terbaik. Okey? Dan Nabi bila pula? Nabi bukan umat terbaik. Nabi makhluk paling mulia. Allah cipta macam-macam. Buat langit, buat bumi, buat kursi, buat arah, laut, gunung, ganang, bulan, bintang, matahari, macam-macam Allah buat. Yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Okey, sahabat Nabi bukan makhluk paling mulia, manusia terbaik. Manusia ni banyaklah, berbeliung-beliung daripada dulu Nabi Adam sampai kiamat. Sekarang pun hidup lebih kurang 8 bilion. Sahabat Nabi yang terbaik. Faham lagi? Antara sahabat Nabi ni Abu Hurairah. Nama betul dia apa? Abdul Rahman. Nama masa kafir menurut setengah riwayat Abdul Syam, hamba matahari. Bila masuk Islam namanya Abdul Rahman. Siapa nama Abdul Rahman, dia adalah nama terbaik dalam dunia. Nama molek banyak, beribu-ribu ada nama molek. Cuma hak paling molek Abdul Rahman dan Abdullah. Siapa khabar? Nabi khabar. Bila Nabi khabar, kata orang lain kalah lalu. Kalamun Nabi muqaddamun ala kalami jami'in nas. Sabda Nabi mesti kita dulu kan mengalahkan semua ucapan manusia atas muka bumi. Nabi kata ke mana? Inna ahabal asma' indallah Abdul Rahman wa Abdullah. Sesungguhnya nama yang paling Tuhan suka sekali Abdul Rahman dan Abdullah. Nampak? Jelas itu. Okey. Nabi gelar dia apa? Abu Hurairah. Hurairah tu apa? Hurairah tu anak kucing atau kucing yang kecil. Arab ni kalau kucing tu tidak kecil, dia besar, dipanggil hirrah. Tu wazan hirrah. Nampak? Tapi kalau benda tu kecil, wazan dia fu'ailatun. Hurairah jadi. Maka oleh kerana Nabi tengok kucing yang kecil, anak kucing lah, duk main dalam lengan baju dia, Abdul Rahman ni, Nabi gelar dia, ya Aba Hurairah, wahai bapak kucing. Dah boleh gelar-gelar orang itu? Boleh. Kalau orang tanya apa hukum gelar orang, harus. Faham lagi? Harus buat gelar yang baik. Harus. Faham lagi? Gelar yang buruk haram. Tapi hukum harus dulu. Nak jadikan haram, awak bagi dalil. Okey? Jadi gelar Abu Hurairah maknanya orang yang penyayang, orang yang pengasih, kasih ke makhluk, kasih ke binatang. Bukan kata orang je, anak kucing dia kasih. Jadi Nabi gelar maknanya bapak kucing, artinya orang yang kasih kepada makhluk Allah. Itu maksud dia. Kita nak gelar orang lain dengan nama binatang boleh? Boleh, tapi membawa makna yang baik. Contoh di Pasiaka ni seorang ada orang bekeng lah. Orang garang, orang bekeng, dia bagus dia. Kalau orang buat salah, dia marah, musang dia. Kalau orang buat betul, dia tak marah. Kita pun panggil bapak singa. Hukumnya harus. Kita gibuh singa belakang. Kenapa? Kerana singa tu makna orang bekeng, bukan orang uduh. Tapi kalau kita sebut binatang hak tak molek, tak boleh. Mari dah bapak geruk. Tak boleh. Jadi huduh pula dah beruk belakang. Kerana apa? Kerana Nabi pernah letak gelaran beberapa orang sahabat, nama singa, nama harimau di belakangnya. Antaranya Hamzah bin Abi Talib, Nabi gelar apa? Ada sebagai Asadullah. Singa Allah. Nabi gelar natang. Boleh, tapi syarat bawa makna molek. Okey? Dalam hadis ini Nabi kata Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, la tujzi'u salatun, libat semayang, tidak jadi atau tidak cukup semayang
yang la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab, yang tidak dibaca surah Fatihah. Malam ni kita nak khabar satu hadis Nabi kata siapa semayang tak baca Fatihah tidak sah. Sama-sama kita belajar fiqh. Kata dalam kitab fiqh, dan rukun yang keempat membaca Fatihah. Kadang-kadang setengah kitab tu direkah, dia tak mari dalil. Malam ni kita pergi dalil dia. Kalau orang tanya mana dalil wajib baca Fatihah, ini adalah dalilnya. La tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab, tidak memada salat yang tidak dibaca padanya surah Fatihah. Okey. Mula-mula apa benda, sebab apa surah Fatihah ini? Surah Fatihah ini satu surah daripada Al-Quran. Dalam Quran kita akan jumpa 114 surah. 114 surah. Dalam 114 surah yang ada Yasin, ada Al-Kabut, ada Taha, ada surah apa benda Mukmin, ada surah Munafikin dan sebagainya, surah Kiamat, surah Duha. Ada satu je surah dalam Quran wajib semua orang kampung belajar, iaitu surah Fatihah. Orang pasir akar tidak dosa kalau tidak pandai surah Yasin. Orang Jabi tidak pandai, tidak berdosa kalau tidak mahir, tidak pandai membaca surah Ankabut. Orang Terengganu tidak berdosa kalau tidak boleh membaca surah Toha. Tetapi wajib biar boleh baca surah Fatihah. Kerana hadis ni, kerana Fatihah menjadi rukun sembahyang. Tidak ada Fatihah, tidak ada sembahyang. Batu ulama kata baca Fatihah rukun sembahyang. Nabi tak kata rukun, Nabi kata la tujzi'u salat, sembahyang tidak jadi. Ulama yang terjemah makna rukun, benda yang tak buat tak jadi. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu 'ala sihhatu syai' wa kana juz'an minhu, perkara yang kalau kita tak buat tidak sah suatu ibadat. Maka semayang ibadat yang ada rukun, antara rukunnya Fatihah. Siapa tak baca Fatihah tidak jadi semayang. Walaupun dia comel pakaian dia, serban sokolah surat. Walau lama dengan minyak atar, dengan celok lagi, basuh dengan air wangi, baju putih comel latih, siap dengan pakai piah, janggut macam warna ke, tapi tak baca Fatihah tak jadi. Siapa kata tak jadi? Bukan tok guru. Nabi kata la tujzi'u. Dalam hadis yang lain Nabi sabda la salata liman lam yaqra bi ummil kitab, tidak sah sembahyang tak baca Fatihah. Okey, ada hadis yang lain la tujzi'u, ada hadis yang lain la salata, tidak sah sembahyang. Kita pergi kat kitab-kitab syarah hadis, kat la salata tu dia kata la tasihhu, tiada sah, tu makna dia. Okey, hadis yang lain lagi Nabi kata siapa yang tidak baca Fatihah dalam sembahyang fahiya khidaj, sembahyang itu sudah putus. Putus apa? Putus kepala. Orang kalau putus kepala dah hidup. Kalau putus telinga hidup lagi, putus hidung hidup lagi, putus jari hidup, putus kepala dah hidup. Sebab tu kalau kita sembelih binatang, sembelih dah kubat, sembelih dah asa, sembelih dah uta, sembelih dah ayam, hidup lagi. Tak? Hidup lagi, tak apa, mulai-mulai ada duk makan ni. Kerak beri putus kepala. Faham lagi? Kerak beri putus, dia akan mati. Okey, jenis liak. Jenis liak. Okey, putus kepala dah hidup lagi, jangan makan, ngosek. Faham lagi? Bukan ayam lah tu, datang lain. Dia dah putus kepala pun mulai-mulai ada kejut tina lagi. Bukan ayam lagu tu. Jin tu. Okey, baik. Kenapa dia nama Fatihah? Fatihah bahasa Arab, bahasa Melayu pembuka. Pembuka apa? Fatihatil kitab. Dalam hadis yang lain la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tiada jadi sembahyang orang yang tak baca Fatihah kitab. Kitab apa? Kitab Quran. Fatihah pembuka. Apa? Bila kita buka Quran, tak lakahlah buka, mula-mula Fatihah dulu.
Walaupun dia bukan surutan yang pertama turun ayat dari langit, tapi dari segi Nabi membaca menurut urutan surah yang sahabat dengar, Fatihah dulu. Kerana itulah zaman Sayyidina Uthman dihimpunkan sahabat-sahabat, Nabi baca surah mana dulu? Fatihah dulu. Maka Fatihah duduk nombor 1 dalam Al-Quran. Buka kitab Quran, Fatihah dulu. Maka nama dia Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Lagi nama dia apa? Orang panggil juga Alham. Kalau orang kampung kan, mu dah baca Alham tadi. Nampak? Kan orang kampung kan? Rupanya dalam hadis pun begitu juga. Antara nama Fatihah Alham. Alham tu apa? Surah puji-puji. Oke, terima kasih telah menonton atau kita mengaji bersama Ustaz Athar Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi cambuk buat kita semuanya, atau menjadi pelajaran buat kita semuanya untuk menjadi insan yang lebih baik, manusia yang lebih baik, dan manusia yang lebih takwa kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita bersama beliau, bersama Nabi Muhammad di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.